Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Hai, saya Siti Sah binti Azhar, berumur 11 tahun dari Sekolah Kebangsaan Bendam Payung. Kod sekolah DBA 6327. Pada hari ini, saya akan membicarakan tentang sebuah novel yang bertajuk Miss Obses Sejarah. Kawan-kawan, novel ini ditulis oleh Haryani Kabilan dan diterbitkan oleh Bookcube pada tahun 2022. Buku ini diulang cetak pada April dan Oktober 2023 serta April dan Ogos 2024. Novel ini mengandungi 120 halaman dan 9 bab. Pada setiap bab diselitkan info penting sejarah. Pada halaman terakhir disertakan peta pergerakan tentera Jepun untuk memasuki Tanah Melayu pada tahun 1941. Hadirin sekalian, novel ini menceritakan tentang seorang pelajar bernama Emma dan rakan-rakannya iaitu Wani, Ain, Dalina, Syafika, Salma dan lain-lain lagi yang telah mengikuti rombongan yang dianjurkan oleh Kelab Sejarah ke Muzium Perang Pulau Pinang. Hadirin sekalian, muzium ini asalnya kubu British dan ianya dibina oleh tahanan British. Semua tahanan yang terlibat dalam pembinaan dibunuh oleh askar British takut maklumat tentang kem akan tersebar. Pada tahun 1942, kubu pertahanan British telah ditawan oleh Jepun. Jepun pula lagi kejam. Jepun jadikan kubu ini sebagai tempat penyiksaan sehinggalah Jepun dikalahkan oleh tentera Berikat pada tahun 1945 sekaligus menamatkan Perang Dunia Kedua. Hadirin sekalian, ketika lawatan ke Muzium Perang Pulau Pinang, Emma yang terlalu obses kepada sejarah Perang Dunia Kedua sanggup melanggar arahan gurunya iaitu Puan Sunita. Emma dan sahabatnya Wani telah memasuki satu terowong tanpa pengetahuan sesiapa. Terowong itu gelap dan sempit. Pengunjung perlu merangkak jika ingin masuk terowong itu. Ketika memanjat anak tangga, Emma terjatuh dan tidak sadarkan diri. Wani sangat terkejut lalu keluar untuk mendapatkan pertolongan guru dan rakan-rakannya. Ketika mereka sampai di tempat Emma terjatuh, mereka mendapati Emma tiada di situ. Seharian mencari, Emma juga tidak ditemui. Hadirin sekalian, bagi diri Emma pula, apabila tersedar dari pingsan, Emma mendapati dirinya dalam zaman Jepun menyerang Tanah Melayu. Emma ditangkap tentera Jepun, lalu ditahan sebagai tawanan. Emma dipaksa melakukan kerja-kerja sebagai tahanan dan tidak diberi makanan yang secukupnya. Hadirin sekalian, Emma tidak sanggup diseksa. Emma bertekad melarikan diri dari tahanan. Emma kemudian dapat dijumpai semula oleh askar Jepun. Askar Jepun sangat marah lalu membunuh Emma. Hadirin sekalian, novel ini sangat menarik, mendebarkan dan suspens. Saya suka membaca novel ini kerana dapat menambah banyak pengetahuan tentang sejarah Perang Dunia Kedua. Membaca sejarah juga dapat membentuk jati diri, semangat mempertahankan negara dari dijajah. Kita sepatutnya mengambil iktibar dari apa yang telah berlaku pada negara kita pada masa dulu. Demikianlah resensi buku untuk kali ini. Sekian, terima kasih.